Dan selamat pagi. Okey, hari ini seperti biasa saya ingin apa tu kata? Membincangkan dan juga menjelaskan berkaitan dengan X70 yang baru, iaitu Sport Edition. Yang mana harga semalam kita keluar dengan harga yang agak cantik juga. Mana phone saya? Ni. 129 eh? 125. Sekejap saya tengok balik. RM125,981 untuk harga kereta sebelum tolak rebate lagi lah. Okey, so far ada pembaruan yang dibuat, ada lebih kurang 10 item, which is 10 item tu dari segi exterior ada 6, interior ada 4. Untuk exterior dibuat untuk exterior apa perubahan yang dibuat dari segi front skirting, side skirting, rear skirting, emblem dekat bahagian belakang bonnet, dan dia punya dalaman pula lebih kurang ada 4 tu, stitching dekat bahagian steering, armrest dan juga dia punya seat. And then untuk seat ada embroidery terjahitan Sport Edition. Okey. Itu pembaruan. Apa sebab dia buat satu ni? Ada 4 objektif yang dia buat. First, untuk naikkan create market, maksudnya naikkan market X70 yang lama. Yang kita tahu X70 yang lama ni kurang sikit permintaan dia compare dengan X50. Tapi sebab Sport Edition ni dia buat ni untuk menaikkan market X70 ni, okey. Second adalah untuk attract buyer yang berumur 35 ke 45 tahun. Okey, jadi orang kata umur-umur yang sebegitulah untuk ambil kereta X70. Sebab X70 ni lebih, orang kata dia punya dicipta untuk comfort driving, sizing dan juga dia punya lampak looking luxury lah. And then satu lagi objektif ketiga adalah untuk menggantikan color yang gelap, which is dulu kita ada grey tapi kita nak nampak lagi gelap, which is kita letak satu quartz black sebagai dark interior lagi lah. Okey, keempat adalah dia nak ikut seakan-akan seperti others brand macam Honda, Toyota yang ada cipta satu model yang ada body kit. Macam Toyota kita ada TRD, Honda kita ada modular semua tu lah. Yang ni kita Proton kita buat Sport Edition. Okay, that's all untuk X70.